Aliran trafik di Plaza Tol Gombak semakin perlahan khususnya ke arah Pantai Timur. Beberapa kaunter tambahan dibuka pihak konsesi Lebuh Raya Pantai Timur bagi mengelak kesesakan di Plaza Tol. Kita dapatkan gambaran lebih jelas bersama wartawan Mohan Chinasamy. Mohan, teruskan. Baik, terima kasih Fatil dan Margaret di studio. Seperti anda sedia maklum, saya masih lagi berada di Plaza Tol Gombak dan situasi terkini seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, iaitu di Plaza Tol terutamanya yang menuju ke arah Pantai Timur semakin baik dan tidak berlaku sebarang kesesakan di Plaza Tol Gombak. Bagaimanapun, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM telah memaklumkan bahawa jangkaan aliran trafik akan bertambah pada sekitar jam 9 malam nanti. Sebagai langkah alternatif bagi mengelakkan kesesakan berlaku, pihak Anim Berhad telah membuka beberapa kaunter tol tambahan. Dan selain itu, pasukan polis trafik dan rela juga berada dalam keadaan berjaga-jaga selama tempoh 24 jam bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Dan kepada pengguna lebuh raya yang akan melalui Plaza Tol ini anda akan diberikan minuman secara percuma dan jadual perjalanan bagi membantu anda merancang perjalanan anda sebelum menuju ke destinasi masing-masing. Dan sedikit nasihat kepada pengguna lebuh raya yang ingin pulang ke kampung halaman pada waktu malam. Pada waktu malam, Lebuh Raya Pantai Timur LPT telah menyarankan bahawa waktu perjalanan yang sesuai pada waktu malam ialah pada jam 12.30 malam sehingga jam 6 pagi. Dan juga sedikit nasihat kepada semua pengguna lebuh raya yang ingin pulang ke kampung halaman sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri, anda dinasihatkan supaya memandu kenderaan secara berhemah dan cermat serta ingatlah orang yang tersayang. Jadi sekian saja laporan saya daripada Plaza Tol Gombak. Kita kembali bersama Fatil Hidayat dan Margaret Gambang di studio. Silakan.